Korang tahu tak apa pendapat Dayan Trisha pasal jodoh? Dia ni macam pasrah je gitu. Serah bulat-bulat kat takdir. Dia cakap tak ada nak sedih-sedih atau tertanya-tanya bila jodoh nak sampai. Dayan ni usia dia dah 32 tahun tau. Tapi dia tak rasa tertekan pun pasal jodoh. Dia kata dia dah biasa berdikari. Lagipun dia ada sistem sokongan yang kuat. Macam mana tu Agaknya dia maksudkan keluarga atau kawan-kawan rapat kot. Dia pun ada cakap kalau ada lelaki mak cuba dekati dia, kena bersedialah. Bukan setakat kena bersaing dengan Dayan yang dah pandai berdikari ni, tapi kena lawan juga dengan sistem sokongan dia yang kuat tu. Wah, nampak macam mencabar je. Dayan percaya mungkin Allah lambatkan jodoh dia sebab nak bagi yang betul-betul terbaik. Allah tahu apa yang dia layak dapat. Dia tak letak syarat pun dekat calon suami dia nanti. Yang penting, kalau dia dah boleh bagi yang terbaik untuk diri sendiri, dia nak jodoh dia nanti boleh bagi lebih daripada tu. Dia tak tahu macam mana lelaki idaman dia tu, sebab itu semua rahsia Allah. Tapi dia yakin, bila sampai masanya nanti, dia akan jumpa jodoh yang boleh bawa dia ke jalan yang lebih baik. Amin. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.